Tapi kau masih pilih untuk jadi sundal. Hari Sabtu ni tak ada pergi mana lah. Kan tengok wayang je. Disebabkan aku peminat Sophia Jane, aku nak tengok Malam Terlarang. Ni sinema ni. Ini yang paling tak ada orang kat Kuantan, kat Mega Mall. Aku tengok tadi, tiket ada seorang pun beli. Yang lain aku 4 orang lah. Satu family. Ni untuk hari ni lah. Cerita-cerita. Ni Malam Terlarang ni. Macam ni start poster lah. Show pukul 4. Lambat lagi. Ada sejam je lah. Masa depan ni ada tempat yang tak tahu benda apa. Tangga-tangga. Misteri untuk tempat ni. Popcorn dia. Popcorn. Habis dah. Sudah dah cerita. Takut. Dah takut? Dah takut langsung best. Takut langsung. Where's the ghost? Okey, kita dah habis tengok cerita Malam Terlarang tadi. So, kita bagi sikit review kan. Sibuk je kadang-kadang. Okey, dari segi sebab cerita ni cerita hantu. Kita nak tengok tahap keseraman dia. Pada aku boleh lah. Dia adalah seram-seram tu ada lah juga. Lepas tu suspend pun ada lah juga. Tapi tak cukup untuk menyeramkan aku lah. Tak cukup. Suspend pun tak cukup untuk mensuspendkan aku lah. Tapi boleh layan lah, boleh layan. Sebab boleh layan tu sebab dia ada Sophia Jane tu boleh layan lah. Jadi kita bagi berapa bintang lah daripada 5. Aku rasa dalam 3 aku. 3 bintang lah daripada 5. Jalan cerita yang lain daripada yang lain lah. Boleh lah layan tengok. Okay lah.